Kalau nak dibandingkan dulu dengan sekarang, memang jauh bezanya. Dulu waktu mula-mula Roadwalk ni dibuka, suasana dia memang meriah. Kedai makan penuh di setiap sudut. Peniaga berderet-deret. Macam-macam juadah ada. Dari sarapan sampai ke tengah hari. Tak pernah sunyi. Tempat ni bukan sekadar tempat makan. Tapi tempat orang berkumpul, lepak, gelak ketawa. Tapi sekarang, bila aku datang balik, suasana itu dah tak sama. Sunyi dan hanya tinggal beberapa kedai saja yang masih bertahan. Dulu waktu aku bekerja di Kilang Biji, Roadwalk Bagan sekitar 2 atau 3 sebelum rasmi dibuka. Kami di dalam Kilang Biji waktu itu sudah heboh dengan berita ini. Waktu tu aku kerja di bangunan Harbour Trade, Wellkey, Pulau Pinang. Setiap hari aku ulang-alik. Pergi kerja naik jambatan pertama Pulau Pinang, balik pula naik feri. Aku ikut jalan pantai, atau orang panggil Pantai Road. Dan setiap kali lalu situ, mata aku selalu tertumpu pada satu banner. Iklan jawatan kosong. Tergantung di pagar bangunan seperti dalam gambar ni. Mula-mula aku ingatkan Tenaga Nasional, TNB, yang buka jawatan. Memang aku minat. Jadi, aku nekat pergi interview. Tapi bila sampai sana, baru aku tahu. Itu sebenarnya Kilang Bijih Timah. Malaysia Smelting Corporation, MSC. Tanpa banyak soal, aku terus cuba nasib. Waktu tu zaman aku datang interview, tak perlu sijil. Just masuk isi borang saja. Dan Alhamdulillah, aku diterima kerja sebagai buruh. Departmen aku masa tu, furnace. Dalam kilang tu, banyak departmen lain juga. Ore room, roaster, refinery. Masing-masing ada peranan sendiri. Aku masih ingat lagi. Zaman tu belum ada lagi lebuh raya lingkaran luar Butterworth. Penang Port and BCT pun belum wujud. Yang ada cuma kawasan port lama di bahagian dalam. Dan satu lagi, kenangan pahit. Parking motor masa tu di tepi jalan masuk kilang, sebelah janakuasa TNB. Kes motor hilang? Memang pernah berlaku.